Switch on. Go drone. What's up drone fans? Apa khabar? Hari ni saya nak review Pocket Drone ataupun dikenali sebagai selfie drone daripada Eachine. Yeah. Okey, jom kita tengok dia punya kotak. Wow. Model dia E52-TX Pocket Drone. Brand Eachine. Okay, nice ah. Ada Wi-Fi, color merah. Untuk umur 14 tahun ke atas. Okay, kita tengok di sebelah tepi dia. Oh, okay, daripada sini dia bentuk ni kita boleh buka. Oh. Kemudian kat sini tak ada apa. Box belakang dia dekat atas. Oh, kat sini dia ada, dia cakap dia ada HD cam, Wi-Fi, CF, Circle 360, Gyro Extremos. Tak tahu sebut betul ke tak. 2.4 GHz punya Wi-Fi kot. Okay, ni and then cahaya LED ya. Okay. Kemudian di sebelah tepi, oh, boleh guna remote dan phone. Nice. Okay, jom kita unbox. Yeah. Wow, cantiknya. Tak di sini apa tak? Wow. Oh, ini dia punya model dia. Dia punya body dia. Wow, sangat cantik dia punya finish dia. Color merah metalik. Bawah. Okay, ini dia punya bateri dia. Okay, nak buka. Oh, wow, macam Spiderman. Wow, nice. Oh, Eachine. Bentuk macam kereta kak kan. Okay, kita letak di tepi dulu. Dan tengok. Okay, dia punya tools dia. Tengok ada apa dalam ni. Okay, ini dia punya charger USB 2.0. Kemudian dia ada bagi spare part fan dia ya. Dia punya propeller dia extra untuk tukar kalau kita rosak ke apa. Dan ini tempat buka propeller dia. Kita masuk sini, kita masukkan ya, and tarik. Itu cara untuk buka ya. Okey. Kemudian kita tengok. Dia punya remote control drone. Button dia belakang. Okey. Memerlukan 4 bateri AA. Ni saya dah buat siap-siap dah. Okey. Kemudian ini untuk phone holder ya. Okey. Dekat di sini. So kat sini kita boleh letak phone. Sekejap lagi saya letak phone ya. Kemudian kita ada dua manual lah. Instruction manual.
Okay, kat sini tunjuk aircraft instruction. Oh, the remote controller instruction there. Okay. Dia punya cara-cara lah nak gerak apa semua. Please read carefully the explanation before flight. So anda semua perlu baca dulu dia punya manual lah sebelum anda cuba. Troubleshooting during flight. Situation. Load the battery into the flying saucer. The indicator on the flying saucer will keep flashing and there is no reaction when operating. So the punya cause is the transmitter fails to make decoding with the flying saucer successfully. Way to deal. Please remake the decoding action between transmitter and the flying saucer. Okay, so kat sini dia akan listkan beberapa masalah yang kita akan hadapi semasa nak menggunakan drone ni, dan dia akan bagi dia punya cost dan cara solution dia. Contohnya dia kata kat sini main rotor spins but unable to take off. Lepas tu dia kata apa, motor berjalan tapi tak terbang pun. Kemudian sebab dia adalah deformed main blades, maksudnya dia punya kipas dia mungkin dah rosak ataupun flight vehicle battery depleted. So battery dah low battery. So cara dia, kalau yang first tadi tukar kipas baru, nombor 2 tukar bateri dengan bateri yang dah full, maksudnya kena charge dululah. Okay, ada 2 manual, satu lagi yang tu lebih kepada controller, yang ini lebih kepada cara-cara nak buka bateri. Dia kata hole belakang ni So ni bateri dia, kita tekan di sini, kemudian kita tarik, buat ketat sikit Okay. So kalau kita nak charge, nampak di sini, pastikan bentuk dia sama Okay, lekat kat sini. Kemudian cucuklah kat mana-mana, kat PC ke laptop ke pun boleh, ataupun kat charger. Okay, kat sini dia punya ni case dia, pastikan masuk betul. Okay, dia bunyi snap. Kita letak balik di sini. Kita tengok balik dia punya manual. Okay. Ni kat manual ni pula dia ajar cara-cara nak guna drone ni menggunakan handphone kawal guna apps di handphone. Okay, so dia kata kalau Android boleh, iOS boleh, just scan QR code ni and then dia akan terus automatic pergi download apps tu. Tapi kalau anda tak mau guna QR code ni, anda just search dekat Play Store ataupun Apple Store, nama dia JY UFO app ataupun UFO app. So kat sini dia punya screen dia, cara-cara nak navigate, nak tengok gambar, nak tengok video pun boleh. Okay, operation method, semua dia lah. Kat sini pun ada juga problem and solution. Okay, so ini ada aksesori yang dijual berasingan daripada Ishin. Dan juga kat sini kalau tengok kamera dia kat sini di depan. Okay, ni kamera dia. So kamera dia kita boleh pusing, kita boleh adjust kedudukan kamera macam mana kita nak tengok. Nanti kita on, tengok Okay. Thanks to Banggood.com for sending me this drone. So apa lagi? Jom kita test. Okay, saya dah set up. Jom kita tengok.
Wow, ini adalah dia punya controller yang telah saya lekatkan pada dia punya holder untuk remote. Okey, first of all, apa yang kita boleh buat, kita tekan button on. Tekan button on ni lama-lama, dia akan color hijau, dia akan blinking. Okey, dia akan searching untuk connect kan dengan phone ataupun remote. So kita tengok dekat kita punya wifi ada tak. Ada ni wifi UFO. Okay, kita klik sini, connected. Okay, dia sudah connected. Okay, kemudian kita buka dia punya apps. Macam saya sebut tadi, search kat Google Play JYUFO, JYUFO. Okay, jom kita tengok. Ini dia punya apps dia. Kemudian kita tekan play. Nampak tak? Okay. Dekat skrin nampak. Okay, kat sini pun kita tekan record video. Okay, dia recording. Okay, kat sini nampak. Jom skip. Ini quality video di low light. Macam okay juga kan. Betul rambut sikit. Okay, hi. What's up, drone? Okay, ni quality video dia. Okay, kita stop dulu. Kemudian kita test pula quality gambar dia. Ni kalau indoor low light Dia tangkap dah kot. Saya tak pasti dia tangkap ke tak. Harap dia tangkap. Okey. So apa lagi? Jom kita test. Kita letak sini. Okey, ni remote dia, saya pegang. Okey. Tengok ke depan lah. Okey. Okey, tengok kamera. Okey. Kemudian dah connect, kita tekan on Ini button on dia. Dia ada control. Okay, kita tengok sini. Dia ada remote. Nampak tutup pula. Okay, dia ada remote kat sini. Okay. Kemudian kita tekan button lock ni. Tekan sikit, tekan lagi kipas. Wow. Kipas je. Test sekali lagi Okey, saya tak berani nak naik ke atas sebab kawasan ni agak sempit dan pack. Nanti kita try gambar outdoor Kita try main di outdoor. Okay, sekali lagi kita test dia punya motor dia. Kita tengok. Kita boleh adjust dia punya power 60, 100. Dia berhenti dah. Okay, sekali lagi. Nice Okay, tadi kita test pakai phone. Sekarang kita test pakai dia punya remote. Tengok. Macam biasa, first kita turn on. Okay, dia blinking. Kemudian kita tekan on di remote sini sekali. Dengan bunyi. Okay, dia dah connected sebab dia tak blinking dah Okay, kita letak di sini. Okay.
Okey, semasa dia connect kepada remote, kita juga boleh connect through wifi dan nak tengok dia punya kamera juga sama. Okey, kemudian ke depan sikit. Kita cuba on. Oh. Okey, saya cuba naikkan sikit-sikit Saya takkan naik banyak-banyak sebab takut nanti dia terbang. Nampak tu. Okey. Oh. Kawan. So kat sini ada banyak button function dia lagi Okey, dah kita stop, berhenti. Okey, sebelum kita pergi outdoor dan test drone ni, kita tengok dulu apa dia punya main ataupun key feature. Okey, play. Wow, okey, daripada banggood.com. Okey, boleh buka sini. Bateri dia macam saya tunjuk tadi. Open browser to scan, click to download. Okey, play. Nampak tu. Terbang. A key to take off. Macam tu lah. Video photographic. Ada altitude hold. Terbaik. Wow, senang je nak control. Ada 3D flip. 3D flip. Gravity control. Kemudian ada trajectory flight. Maksudnya kita lukis kat situ dia ikut. Kemudian a key to land. Tangkap, cantik je. Kemudian senang untuk simpan. Tak poket je. Tu dah ada pocket drone. Okey. Banggood.com. Okey, apa lagi? Jom kita test outdoor. Yeah. Angkat. Dapat. Dekat sikit. Okay guys, macam mana dengan review kali ni? Terbaik kan? Pocket drone brand Eachine daripada banggood.com. Okay, secara jujurnya apa yang saya boleh cakap, pocket drone ni sangat terbaik sebab dengan harga yang sangat murah daripada banggood.com, anda boleh dapatkan pocket drone yang sangat menarik. Nah, dia punya feature dia yang saya paling suka sebab dia ringan, dia punya colour sangat cantik, dia portable, boleh simpan dalam poket, handling dia sangat mudah. Kemudian dia disertakan dengan remote control dan juga ataupun nak control guna phone pun boleh. Sangat menarik kan? Tapi walaupun dia punya kualiti kamera agak kurang menarik dan juga kualiti video dia, tapi apa yang kita boleh expect daripada VGA kan? Tapi dengan harga yang ini sangatlah berbaloi-baloi. So apa lagi? Pergilah ke website banggood.com. Saya ada sediakan link di bawah beserta kupon supaya anda boleh beli dengan banyak diskaun.
Okay, macam biasa kalau anda suka video ni, tolong like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook Comment Sessions dan juga like saya punya IG di Azrofiz. Jumpa di next video. Bye bye.